Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast Suara Penyelidikan UM. Saya Fatih Azwar, hos anda. Podcast ni kita bawakan para penyelidik, warga akademik serta pakar untuk berkongsi cabaran dan pengalaman dalam pelbagai bidang. Kerana kami percaya ilmu tidak seharusnya terhenti di kampus tetapi perlu sampai kepada semua. Suara Penyelidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat. Tajuk kita hari ni macam tajuk cerita Netflix tau. Misteri penghisap darah dari hutan ke makmal. Bila kita sebut pasal misteri, mesti kita ingat cerita hantu ke Dracula, vampire kan, hisap darah. Tapi bukan. Hari ni kita nak cerita pasal sains dan bagaimana makhluk kecil ni boleh beri impak kepada kesihatan kita. Jadi untuk kupas topik ni, bersama kita tetamu istimewa hari ini, Profesor Madya Dr. Zubaidah Yaakob dari Tropical Infectious Disease Research and Education Center, Universiti Malaya. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Doktor, untuk permulaan kita nak minta Doktor ceritakan sedikit tentang latar belakang Doktor dan juga fokus kajian Doktor dan bidang apa. Saya pensyarah lah daripada Tropical Infectious Diseases Research and Education Center lah. Telah bermula pada tahun 2018 lah kerjaya saya sebagai pensyarah di TDRAC UC Malaya. Saya hakiki daripada TDRAC. Background saya buat penyelidikan berkaitan serangga yang menghisap darah dan membawa penyakit. Bawa penyakit kepada manusia. Setengah penyakit tu dapat diubati dan setengahnya masih belum dapat diubati. So kebanyakan masa kita buat research ni bukan untuk menyelesaikan masalah tapi membantu, sebab penyelesaian masalah tu jauh lagi kan. Macam denggi, macam Zika, chikungunya apa semua tu. Kita tengah berusaha untuk dapatkan vaksin yang terbaik lah, yang lebih berkesan untuk setiap rakyat menghidap penyakit tersebut. Message yang kita buat melalui research kita ni adalah untuk sama-sama kita beri kesedaran kepada semua, termasuk kita semua yang ada dekat UC Malaya, yang mana background yang berbeza-beza tapi tahu nak melindungi diri sendiri selain daripada terpaksa pergi ke hospital untuk dapatkan rawatan. Benda tu macam berguna untuk kita berkongsikan dengan semua orang, so that diorang tahu untuk melindungi diri sendiri. Bila tahu untuk lindungi diri sendiri, barulah kita dapat membantu untuk mengurangkan beban kerajaan terhadap jumlah kenaikan penyakit berjangkit kat Malaysia. Bukan denggi je sebenarnya. Nanti saya akan ceritakan banyak lagi penyakit-penyakit yang memang korang tak tahu pun sebenarnya. Tapi tiba-tiba demam. Sebenarnya kena gigit. Betul. So doktor, kita nak minta doktor ceritakan ringkas lebih kepada layman lah mengenai vektor ni, serangga macam mana yang bawa penyakit berjangkit ni. Kita panggil vektor. Vektor ni sebenarnya sesuatu yang boleh memindahkan daripada satu benda kepada benda lain. Dalam skop kita sekarang yang kita bincangkan dari segi sainsnya, vektor ni adalah yang menghisap darah haiwan ataupun manusia yang dah ada penyakit, dan dia hisap darah, dia boleh bawa bakteria ataupun virus tu kepada manusia ataupun haiwan lain masa dia menghisap darah yang seterusnya tu. Salah satu contohnya denggi, Zika, chikungunya yang kita tahu yang ada dekat Malaysia lah. Tapi ada lagi yang itu bawaan nyamuk. Yang bawaan kutu. Selain nyamuk ni. Yang bawaan kutu ni lagi teruk sebenarnya, dia boleh pindahkan virus lain, TB, TB EV, banyak virus-virus dan bakteria yang daripada kutu. Bila awak kena gigit dengan kutu, awak demam. Tapi awak tak tahu pun awak kena jangkitan virus ataupun bakteria daripada kutu tu sendiri. So sekarang ni bila pergi hospital, doktor biasanya akan cek sama ada bila awak demam kan. Bila awak pergi hospital awak demam, katakan awak 38.5, dah 30 nak dekat 39 dah suhu badan. So doktor akan cek lah. Mula-mula doktor akan tengok perkara pertama yang paling hot dekat Malaysia apa? TB. Bukan tu denggi dulu. Bila dah demam kan, sebab TB tu dia batuk, dia jarang demam lah. Kalau awak belum sampai ke tahap yang badan awak imun boleh bertahan, tak ada masalah lagi. Dia akan dapat rawatan tu. Cuma bila demam disebabkan oleh virus macam denggi apa semua tu, dia terus demam naik tau. So bila pergi hospital, doktor akan cek dulu. Perkara pertama yang dalam kepala doktor timbul denggi. So denggi negatif.
doktor akan turun lagi benda lain. Okey, check pula chikungunya ke? Bukan virus chikungunya. Okey, doktor ada kit dia sendiri lah untuk check ni tu. Okey, sebab itulah banyak darah doktor ambil. Jangan marah doktor. Doktor ambil sini, esok ambil lagi, petang ambil lagi. Setiap satu botol tu adalah untuk ujian yang berbeza. Bila ketiga-tiga ni dah negatif, doktor dah pening kepala. Okey, check pula leptospirosis lah. Takut kena bawaan tikus. Tikus tu sekarang dah jadi vektor mungkin. Sebab dia kencing, awak minum air kat situ yang dah tercemar dengan air kencing dia tu. Walaupun dia tak gigit kita. Tak semestinya serangga lah kan doktor. Tapi rodent semua boleh lah. Tikus tu kita tidak masukkan dalam skop vektor lah. Sebab sekarang dia dah macam boleh rebakkan penyakit melalui air kencing dia. Tapi vektor ni dia very specific tau. Badan dia Allah cipta, bila ambil virus daripada haiwan ataupun binatang yang terjangkit badan dia tu ada specific room tau, ada ruang khas untuk untuk simpan dan biarkan lagi banyak. Tapi dia tak sakit pun kan? No, dia tak sakit. Dia macam dia ada satu ruang khas untuk dia menyimpan dan membenarkan virus atau bakteria tu untuk membiak lagi banyak. Yalah, dia tukang bawa je. So membiak lagi banyak, benda tu dah ready. Bakteria ataupun virus tu akan masuk ke salur ileo serangga tu sendiri. Kenapa? Bila next gigit orang ataupun binatang lain yang sihat, yang tak ada penyakit tu, dia nyamuk isap darah, tapi dalam masa yang sama ileo dia keluar masuk dalam kita, masuk dalam binatang ataupun manusia yang sihat. Vektor tu dia ada satu mekanisme badan yang Allah cipta untuk dia boleh membiakkan benda tu, menyediakan ruang untuk pembiakan ataupun dalam bahasa sains yang kita cakap untuk bertukar daripada satu fasa ke satu fasa. Mungkin macam dalam kelas pula dia untuk orang senang faham dulu. Katakanlah parasite kan, contoh dalam black fly. Black fly yang simulium tu. Nak tunjukkan apa beza vektor dengan rodent tadi tu. Sebab rodent kencing je. Kita terminum sesuatu yang terkena air kencing dia, kita kena lepto. Betul. Dia bukan the real vector, tapi bolehlah cakap dia boleh pembawa juga. Tapi kalau vektor macam black fly ni, dihisap darah, katalah dihisap darah orang yang ni memang dah ada onkoserkaisis, penyakit dalam badan dia yang bawa parasite tu tadi yang saya cerita, bawa parasite onkoserka tu kan. So lalat hitam ni dia gigit orang tu, dia boleh ambil parasite daripada bawah kulit je, masuk dalam badan dia. Tapi dia isap darah macam biasa lah. Dia tak tahu pun proses tu masuk keluar tu berlaku. Parasite yang ada dalam badan orang tu akan masuk dalam badan black fly tu sendiri, lalat hitam tu sendiri. Bila masuk, dia tak terus keluar. Kalau nyamuk ni lalat ni pergi isap darah orang lain, dia tak terus keluar. Dia akan duduk dalam badan sebab yang masuk tu peringkat 1. Mikrofilaria ataupun cacing yang terkecil, yang mikro, yang tak nampak pakai mata kasar ni, dia masuk dalam badan lalat hitam tu. Dia akan pergi satu tempat yang spesifik yang Allah dah tetapkan dalam badan tu, memang kat situ kau pergi. Pergi kat situ, nak get ready, tunggu besar. So maksud tu tahap 1 lah. Tahap 1 tu mungkin kecil, 1 mikro, 1 mikro, 0.1 mikro pun kita tak ingat. So duduk a few days, dia dah masuk ke tahap 2, panjang sikit. Dah besar, duduk few days, dia masuk panjang sikit. Bila panjang sikit tu, maksudnya yang ketiga tu dia dah ready untuk keluar. Bila dia dah ready untuk keluar, dia duduk berkumpul dekat ileo tu. Ileo lalat tu sendiri. So lalat ni dengan aktiviti biasa lah, pergi isap darah manusia, haiwan apa semua. Ikutlah siapa yang ni nak isap, dia tak pilih. Dia pergi isap darah the next person tu, ni dah ready tadi kan. Darah masuk, dia pun keluar. So berlakulah apa tu yang dah ready tadi tu, fasa 3 tu masuk dalam badan manusia. Itu mungkin manusia yang baru digigit tu sihat walafiat, tak ada onkoserkaisis, tak ada penyakit tu, tapi dia dah terjangkit. So itu vektor. Vektor ni Allah cipta yang memiliki peranan tersendiri dalam badan. Bukan masuk terus keluar, melalui sahaja, tak. Dia masuk, dia akan hibernate dalam tu a few days. Dia akan membesar daripada satu tahap ke satu tahap sampai dia ready. Dia akan pergi migrate ke tempat lain dalam badan vektor tu. So macam so dia sampai tahap 3 lah doktor, dah boleh sebar dah. Yes. Kalau itu kita refer kepada lalat hitam tadi lah, dan membawa penyakit onkoserkaisis yang dah sebabkan 30.15 juta orang manusia dekat Sub-Sahara Afrika dah buta. Dia tak boleh nak dirawat, buta dia tu. So buta lah. Kalau muda dah terjangkit benda tu,
dah tak boleh dah. Buta sampai seumur hidup dia. Dia tak boleh nak buang, tukar mata baru ke, buang parasite ke, dapat tengok balik ke, tak boleh. Dia bukan macam cataract. Okey doktor, kita dah masuk ke lalat hitam. Sebelum tu kita nak doktor perkenalkan lalat hitam ni, dia sama ke dengan lalat yang dekat rumah ke, kat luar, kat kedai tu ke kan? Okay. Yang tu mungkin lalat jenis lain atau saiz dia, kita nak tahu detail doktor. Okay. Lalat hitam ni macam mana? Okey, lalat hitam ni sangat kecil. Saiz dia, saiz yang biasa saya nampak dekat Malaysia ni lah antara 3 mm, yang paling besar kepada 5 mm sahaja. Kecil je. Kecil Saya tengok. Tapi tengok. mata kasar boleh nampak ke tak doktor? Nampak hitam je. Nampak hitam nampak je. macam dot je. Dia macam agas tu ke doktor? Besar Agas kecil lagi. dia? Agas lagi kecil lah. Agas lagi kecil. Agas kecil tapi kita nampak dot juga. Black fly dia besar sikit daripada agas tu. Sebab badan dia macam rounded sikit. So agas tu macam badan lepeh. Bila tengok bawah mikroskop tu saya tak pernah pula tengok. Itu saya cakap. Tak pernah pula tengok lalat bawah mikroskop. So bawah mikroskop tu dia nampak badan lalat hitam ni dia lebih bulat dan abdomen dia lebih kata rounded. So senang nak pegang dengan forceps tu. Tapi kalau agas yang awak cerita tu sangat kecil lagi, kena pakai jarum je. Jarum dia kira yang vektor juga ke agas tu? Sama lah juga. Vektor juga. Yang lalat biasa kat Malaysia ni macam mana doktor? Lalat biasa, Musca domestica yang kita tengok pergi ke makanan apa semua tu kan. Itu dia bahaya tak? Itu pun bahaya sebab dia terbang hinggap ke tempat yang berbau kotor kan. Apa yang kotor lah, apa yang najis, apa yang kotor, dia tertarik kepada benda tu. Itu sahaja. Dan daripada situ dia pergi terbang kepada makanan yang bersih. Itu je lah dia Itu je bawa. lah mekanikalnya secara tu. Kat kaki dia tu dah terlekat dah bakteria atau virus yang tempat kotor tadi. Dia pergi kat makanan awak ataupun dia pergi ke badan kita ke whatever kan. So bakteria tu hanya terjangkit kepada luaran lah. tu tapi makanan. dia tak isap darah kita lah. Lalat hitam ni beza lah doktor. Lalat hitam ni very eksklusif Dia tempat berbiak dia pun macam air terjun yang macam bila awak cakap wah cantik je air terjun tu. Itulah tempat lalat hitam. Dia tak duduk tempat yang air bertakung. Dia tak duduk tempat yang air keruh, air yang ada sikit-sikit bau, tu tak duduk. Dia memang nak tempat bersih. Dia pristine lah kita katakan. Dia macam itulah menariknya buat cari black fly bukan setakat kat Malaysia. Saya dah menjelajah ke seluruh Vietnam dengan Indonesia, daripada utara sampai selatan. Kalau Indonesia tu daripada timur sampai ke barat, daripada ke Lombok dah pergi kan untuk cari black fly. Tapi bukan projek saya time tu saya PhD student. Saya tolong sensei saya Prof Hiroyuki Takoka yang memang our Vice Chancellor time tu Gauss Jasmond, Tan Sri Gauss Jasmond. Dia ambil banyak pencara-pencara ataupun expert daripada pakar-pakar daripada negara luar bawa masuk untuk train kita punya local. So salah satunya adalah Profesor Emeritus Hiroyuki Takoka. Dia dah 40 tahun dah buat black fly dekat Jepun dan dekat Guatemala. So kita bawa dia masuk ke sini dan kebetulan rezeki saya lah time tu duduk bawah dia. So dia ajar daripada A sampai Z. So bukan terpaksa dia dapat geran besar time tu dengan Profesor Emeritus Profesor Datuk Sofian Azirun, our mantan dekan Fakulti Sains. Itu pun supervisor saya juga dalam masa PhD. Okey doktor, sebelum kita pergi lebih lanjut ke lalat hitam dengan vektor lain ni soalan saya lah. Macam mana doktor boleh tertarik nak kaji pasal serangga ni doktor? Kita yelah macam kita tahu orang perempuan kan takut serangga ni kan. Takut, kita geli kan. Lagi-lagi berkepak ni doktor. Macam mana doktor? Memang dari kecil berani ke apa? Okay, dah masa dua orang Profesor Emeritus ni dia macam cari tahu. Dia ada projek dia macam cari. So saya baru habis master time tu. Saya macam mencari-carilah peluang dalam bidang akademik. So dia dapat offer tolong dia orang untuk collect je. Tak ada niat lagi nak buat PhD ke apa. So okey lah, kita pun bekerja lah bawah dua orang Profesor Emeritus ni. Tengok saya tak ada background pun sebenarnya, tak ada ilmu pun dalam buat serangga time tu. So macam just buat tu sebab untuk bekerja. So memang tak fikir pun akan sambung PhD ke apa. Tapi masa mula-mula tengok tu dah lah kecil, hitam, macam tak ada signifikan bagi saya time tu. Macam gelitak. Gelitak. Memang tak ada lah gitu. Sebab dia tak tengok banyak tau. Dia macam tengok satu-satu macam tu. Tapi bila tengok
bila bawah mikroskop kan, lah shiny pula lah dia cantik. Ada colour biru, walaupun nama hitam tapi dia punya hijau kata dia kan, punya badan dia kan hijau. So tertarik, terpesona dengan ada yang velvet baldu di belakang dia tu. Ada yang baldu hijau, baldu kelabu. Cakap cantik pula. Benda tu macam tak sedar tau. Tak sedar lama-lama tertarik. Tapi bila yang buatkan kita rasa macam happy buat benda ni, bila masuk tu, yang buatkan saya tertarik tu bila dua orang prof ni bawa saya pergi ke projek untuk buat surveillance dekat Vietnam, daripada Sapa paling utara Vietnam sampai ke Ho Chi Minh. So kita ambil masa setahun untuk habiskan jelajah kita tu. Dan kita keluarkan satu buku dah untuk Black Fly dekat Vietnam tu, sebab orang sana tak tahu nak Asia Tenggara tak ada kepakaran time tu. So time yang saya masuk tu, prof bawa tu, kita sukalah berjalan. Jalan pergi sampai ke Sapa tu, ada salji baru tahu kan ada kan. So collect sampel dalam air yang bersuhu 10 ke 12 degree Celsius. Beku tangan ni. So macam benda tu jadi menarik tau. Kita tak ada pengalaman air sesejuk tu dekat Malaysia. Benda-benda tu buatkan saya rasa tertarik. Kat air sejuk macam tu spesies lain. Itu spesies lain. Spesies apa tu? Spesies dia banyak spesies dekat Asia Tenggara, memang banyak spesies lah. Tapi situ lava dia lah baru fasa. Lava dengan pupa. Dengan pupa. So kita collect semua. Yang mau nampak tu kan collect banyak benda lain dalam air tu. Macam mula-mula saya collect semua. Bila masuk mikroskop, dua orang profesor tu gelakkan saya sebab semua benda saya kutip. Anak ikan pun ada yang kecil-kecil. Terpesona kan? Terpesona. Kutip awal-awal tak tahu apa kan. Kutip. So bila balik tengok bawah mikroskop, benda tak nampak kan. Kita letak dalam plastik bag, kita balik tengok bawah mikroskop. Okay, ni pun macam-macam ada ni. Buang daun apa semua, akar apa semua buang. Tinggal 2-3 je yang betul. Betul. Tu training pertama. So benda tu pun buatkan saya tertarik juga, sebab nak try lagi. Kenapa ni orang lain collect penuh sampel, saya collect anak ni. Ke dia ada cara dia sebenarnya betul nak collect memang tu? Kena belajar benda tu. Kena macam bukan simply kaut air lah. Tak, bukan. Dia macam attach tau dekat batu. Dia macam attach dekat daun-daun yang hanyut dekat dalam air. Kadang-kadang kalau dia pergi melekat-lekat. Ya, dia melekat. Yang tu memang geli. Yang tu geli. Kalau boleh tengok dalam air yang lava dia tu, dia duduk melekat banyak tau, beribu dalam tu. Hitam je. Lepas tu kalau sentuh kan lembik. Yang tu geli. Yang tu geli betul. Mula-mula saya geli yang tu. Tapi lama-lama bila dah tengok bawah mikroskop, kenapa dia ada insang, dia ada mulut, dia ada colour. So kita dah attach dengan benda tu. Dia adalah makhluk. So kita kena kenal dulu baru kita jatuh cinta kan. Ya. Bila tengok bawah mikroskop tu kan, geli lah. Bila tengok bawah mikroskop kan, belang-belang dia ni kan, bukan setakat Allah bagi letak belang-belang je. Belang-belang dia tu bernombor tau. Spesies ni belang dia lain. Lain-lain. Spesies ni belang lain. Macam harimau. Harimau kan nampak belang sama, tapi kalau tengok individu berlainan. Tapi macam black fly, benda yang kecil, bila awak dah terpesona dengan dia bawah mikroskop yang perlukan zoom yang sangat tinggi tu kan, dalam 8 kali macam tu zoom. So bila tengok tu nampak besar dan baru perasan, cantik rupanya. Itulah saya dah lupa dah geli saya tu. Saya dah lupa dah geli. Adalah cara sebenarnya kita kena kenal dulu, tengok dulu. Ya. So boleh je nak buat ni, nak buat intern kita buat tengok. So pergi dekat Vietnam tu yang best lah, macam dapat kenal negara orang. Dan tu awak muda, student PhD kan, belum lagi pergi menjelajah jauh-jauh tu. So bila habis je Vietnam, kita buat pula dekat Indonesia. Awak bayangkan Indonesia tu daripada Aceh, Sumatera tu sampai ke Lombok turun dalam masa setahun. So 2 tahun projek tu settle. Dia kawasan pegunungan ke? Doktor selalu tak, pergi semua tempat mana yang ada sungai. Yang mana ada sungai? Ni kalau pergi Rimba Ilmu pun ada ni. Ada sungai kat Rimba Ilmu tu. Saya dah pergi check dah. Maknanya tapi disebabkan suhu air tu berbeza, dia hanya spesies tertentu sahaja yang boleh duduk dalam environment yang tertentu. Dia bukan random tersebar macam tu. Dia ada spesifik. Benda ni dekat Rusia pun ada saintis yang buat benda ni juga. Maknanya itu region lain lah. Maknanya spesies berlainan tak pernah ada dekat Malaysia. Sebab air dia, suhu dia, climate dia sangat berbeza. Macam kita tengok burung lah. Burung kadang-kadang kita tengok burung dekat Australia cantik. Tak ada pun kat Malaysia. Kenapa? Sebab memang kita berlainan habitat, climate kita berbeza. Bukan burung je doktor, orang sama.
Betul. So dia apa tu, dia turun kepada lalat hitam yang kecil tu pun sangat berbeza. Dan saya terlupa dah saya punya geli tu. saya apa tu, rasa macam kecil saya tu, sebab saya dah tahu dah mikroskop yang kita ada tu boleh membantu kita untuk melihat keindahan yang Allah cipta tu. Kalau saya tunjuk gambar tu kan, kau tak percaya, cantik betul Black Fly ni. Dia punya insang dia tu, dia kan makan macam ni kan, insang dia macam ni. Dia duduk dalam air, bila air datang ke depan macam ni, dia akan filter. Dia akan filter dengan insang dia tu, so dia makan. Dia masuk kat mulut dia macam tu. Yang tu pun boleh nampak tu. Saya tengok apa tu, saya tengok dokumentari lah, ada juga dia sediakan kan. Dia duduk kat batu macam tu, dia tunggu je air mengalir tu. Ada yang tempat air yang sangat deras, yang awak sendiri duduk dalam tu pun awak hanyut. Tapi dia boleh melekat kat batu tu. Dia ada satu attachment dekat badan dia, kat bawah tu macam gam yang sangat kuat. Bila kita ambil dia kan, lendir tu macam panjang je keluar macam tu. Tapi kita duduk tahan air dekat sungai, air mengalir dekat deras yang rapid, air terjun tu, kita boleh nak tergerak badan kita kan. Dia boleh relax je. Relax kan. Dia duduk kat batu-batu yang bawah air terjun tu. Kalau boleh tahan air tu kan, awak tengok penuh. Kalau pergi mandi-mandi kan, nampak hitam-hitam baju awak tu kan, lalat hitam melekat. Tapi masa tu dia tak jadi vektor lagi kan, doktor? Tak. So okey je lah, selamat je lah. Dia time tu dia baik. Time tu dia tak menghisap darah, tak apa-apa. Tapi dia jadi makanan ikan, itik ayam yang mana tahu nak pergi cari. Sebab dia banyak kat batu tu, sampai macam awak rasa macam rumput kat situ. Bila dia bertindan duduk situ, mencari makan kat situ, tunggu masa nak besar, nak tukar jadi pupa. So bila banyak sangat tu, ikan dapatlah makanan. Hidupan laut lain, hidupan sungai lain pun dapat makanan. Itu ketam ke udang ke apa semua kan, dapat makan. Sebab dia banyak, terlalu banyak. Dia memang spesifik sungai saja, doktor? Laut tak ada kan? Tak ada. Sungai tak boleh hidup lah dekat laut. Tak boleh. Sebab dia memang fresh water punya invertebrate lah. Apa tu, organisma yang tidak bertulang belakang, yang memang hidup di air tawar. Air tawar. Dan bukan air tawar yang biasa-biasa nampak. Kalau nyamuk boleh bertelur dalam air tawar juga. Tapi air tak bergerak pun nyamuk tu boleh bertelur. Air bertakung pun boleh bertelur. Nyamuk tak kisah. Nyamuk dia kurang dia punya apa tu, preference dia, apa tu, nyamuk dia punya taste dia. Taste dia tu tak kisah. Air setitik pun dia boleh bertelur sampai 500 biji telur dalam satu kali bertelur tu. Betul tu. Tapi lalat hitam ni very special. Dia macam selektif. Dia cerewet sikit. Macam cerewet. Siapalah sangka kan lalat cerewet. Cerewet dan perlukan tempat yang bersih, air yang ada oksigen yang tinggi. Tak sangka. Saya ingat lalat ni macam dekat sampah tu je membiak kan. Tak. Lalat hitam sebab, lain ya. Sebab kita panggil dia lalat kan. Dia macam ingatkan lalat yang colournya sama je, hitam semua. Tapi ni memang special tapi lah. Size dia kecil sangat lah, nak bandingkan dengan lalat yang kita tengok kat rumah tu lah, macam sangat kecil. Dan sometimes kalau dia gigit kan, awak tak perasan pun. Tak perasan sebab dia kecil. Dia kecil, makhluk-makhluk yang kecil je kan. Kadang-kadang nyamuk gigit dia tak perasan tahu kan. Timbul je kan macam biji ke apa. So itulah yang menarik minat saya tu macam tu. Ada mikroskop yang cantik, dapat tengok color-color bawah. Kalau doktor ambil dia punya ni kan, sampel kan, balik makmal baru check kan? Ya, bukan betul. Kat situ juga check kan? Ke ada situasi yang perlu check di situ? Masa kita collect dekat sungai, kalau pergi dekat sampling jauh-jauh kan, katalah Sapa, Vietnam, kita sampling. Lepas tu kita sampling, kita ambil pupa. Lava tu bolehlah ambil beberapa lava kita ambil juga balik. Sebab lava ni nak tunggu dia jadi pupa jauh lah. So bila dah ada pupa ni, duduk beberapa hari dia boleh menetas terus. So kita orang akan cari, kita target kita pupa. Pupa ni pula dia macam bentuk aiskrim tu kan, bentuk aiskrim yang melekat kat dinding, aiskrim cone tu. Makan aiskrim yang cone tu, awak lekat kat dinding, macam tu lah rupa dia. Dia ada kat dalam tu, kita panggil cocoon tu. Dia duduk je, tidur dalam tu, diam je, tak hidup, dia tak makan, tak apa, dia duduk je. So few days dia lalat akan keluar daripada situ. So kita collect benda tu. Bila kita collect benda tu dekat study site kita, katakan setiap pupa tu ada spesifik tiup dia tak boleh campur ramai-ramai. Dia tak share lah rumah dia. Tak share. Kita bawa tiup panjang tu, kita letak satu.
So kalau ada 500 pupa, kita ada 500 tiup. Tiup tu. So tiup tu hari-hari kita kena check. Tengok dia hidup ke tak. So kalau ada dekat SAPA tu 2 minggu, 14 hari, saya akan bangun pagi sebelum pergi sampling esoknya. Hari pagi ni kena tengok dulu 500 tiup tu ada tak lalat dalam tu yang dah keluar. So bila ada keluar, terus kena tunggu dia sekejap, tunggu dia dah hitam betul. Masukkan dalam kita panggil alkohol. Kita simpan dalam tu supaya dia tak berubah. Dia tak busuk, dia tak berubah ataupun dia tak lembik. So dia sesuai untuk buat buat balik. Nanti kita nak tengok. Kita awetkan dia dulu lah. Awetkan dia dulu. Betul. So itulah maksudnya kalau jumpa 500, ada 500 tiup tu, kerja hard work lah. Itulah. Hard work lah. Duduk hotel sedap kan. Tapi duduk kat kemah ni duduk. Tak. Saya kalau sampling jauh-jauh dengan profesor ni, semua duduk hotel best-best. Dia dah bagi kita hotel best-best lah. So kita datang balik hari je lah. Kalau sampling dekat Malaysia ni, sometimes saya jarang sampling berkemah untuk black fly ni. Tapi kalau ikut perlilitan ke apa ke yang dia masuk ke hutan, kena jalan trekking kan. Kalau ikut tu ada few times lah. Ada experience tidur semua sana. Ya, sampai 2 minggu. Lama. Bayangkan bawa orang barang perempuan semua banyak lah. bawa barang sendiri. Lepas tu orang perempuan tidur hutan. Mandi situ, semua situ. So macam boleh bayangkan. Duduk dalam kemah tidur. Berkawan, pergi mandi. Tapi Doktor enjoy je lah. Enjoy lah. Sampai hari ni baru saya perasan korang sibuk-sibuk nak pergi healing kan. Pergi healing kan sana sini kan. Saya terpaksa. Saya terpaksa buat sebab dah puas dah kerja saya. So kalau tanya ke mana saya pergi kan. Okay, kalau kat Malaysia ni Gunung Kinabalu. Wah. Orang naik untuk ni kan. Saya dapat special cross. Ada special cross. Bukanlah maksudnya dapat tag tu untuk researcher naik lah. Naik free lah, tak payah bayar pakai yang turis punya agent tu, semua tak payah. So kita ada satu rumah kat atas labar rata dengan tempat tu. Kita diberikan satu kediaman kat situ untuk collect sampel dekat puncak gunung. Berapa hari je ada? Yang tu satu hari macam biasa ikut korang. Jalan daripada Timpohon, banyakkan sungai kan. Okay, berhenti tapi kita kena shoot naik juga sebab kena tidur kat atas, tak nak tidur kat tengah ni kan, atas jalan ni. So dah shoot naik atas. Esok pergi naik, pagi esok pergi, turis semua dah turun, saya pun naik pergi cari sungai kat puncak Gunung Kinabalu, mana-mana air yang mengalir tu kan. Memang ada lah. So habis kat situ terus turun ke belah sana tu Masilau. Masilau terus ada banyak lagi sungai. So boleh bayangkan kita buat benda tu dalam masa ikut. Yelah, hari ni naik, esok turun. Stamina kena kuat lah tu ada. Stamina kena kuat. Sebelum tu memang dah naik bukit biasa dululah, gunung. Saya stamina untuk start buat black fly, stamina tu lah terjaga kat situ. Kalau tak, saya rasa tak jaga kena pun. Prepare lah. Tak ada minat pun nak pergi naik gunung-gunung. Selalu satu tim berapa orang doktor? Ada medik semua ke? Tak ada. Lah. Kita bawa je first aid kit kita. Dan biasa saya tak akan berseorangan lah. Saya sama ada kalau dua-dua sensei ni, profesor ni memang aktif. Kalau kat hutan dia orang jalan depan, saya kat belakang. Belakang sekali ke apa? Tengah-tengah? Tak, dia orang kat depan. Tanya umur dia orang berapa. Masa sampling tu yang Profesor Emeritus Profesor Datuk Sofia Azirun tu, time tu dah 60 something. Prof Takoka time tu dah 70 something. Boleh naik Kinabalu. Saya time tu 30. Yang di belakang sekali. Penat tak boleh lawan. Bopa tiba-tiba hilang dia. Sejalan je. Sebab passion dia kan. Passion dia. Macam dah tak ingat dah. Saya banyak belajar daripada dia orang. Bukan setakat nak buat research lah. Tapi dalam masa yang sama kita ambil benda tu positive side lah. Tapi time tu healing ni tak ada lagi. Tak ada lagi dia punya. Tak sempat tentang ambil gambar kat atas tu. Orang ambil gambar Gunung Kinabalu, doktor ambil gambar lalat. Ada jugalah dia orang sempat ambil. Ada sebab naik gambar ramai kan. Yang penting yang saya tak sebut sini, suami saya lah. Dia pun sentiasa ada. Mana nak pergi, dia tahu isteri dia ni perempuan kan. Itulah. Dia akan ikut. Dia tahu sebab kita tak kuat. So dia akan ikut sampai ke Gunung Kinabalu. Time tu dia naik Kinabalu tu umur dia 45. Terpaksa ikut. Dia pun macam termenung. Tapi saya tak paksa. Saya boleh je naik dengan kawan semua kan. Tapi tanggungjawab dia tu diikut je. Cuma gunung kedua yang saya naik, Gunung Tahan. Gunung Tahan tu yang 11 hari kita buat tu. Sebab jauh kan. 11 hari yang sampai keras kaki saya. Hari ke-11 turun ke Kuala Tahan tu, kaki saya dah bengkak. Tak krem, bengkak sebab
kita overuse kaki. Memang upah duit ada pada time tu kan, upah lah porter pegang barang 3 kilo 30 kilo. Yelah. Ada guide lagi, kawan-kawan lagi, kawan 2 orang lagi. Ingat lagi Dr. Rasul sekarang dah jadi doktor juga. Pun tetap sakit kaki. So 2 orang lelaki, saya seorang perempuan. Tapi sebabkan dinasihatkan time tu orang yang tak berapa bersedia, jangan pergi Gunung Tahan sebab dia tak tinggi. Dia tak tinggi daripada Kinabalu, tapi dia jauh. Dan tak boleh suka-suka. Sebab ada satu tempat tu bila awak melangkah, lutut awak sampai ke sini. Maknanya langkah tu kena tinggi. Sebab dinding. So awak tak melangkah tu mendaki. Sebab awak kena sampai tahap tu. So orang tak biasa tak boleh nak angkat badan dia tu. Semua saya pun orang tolak dari bawah. Banyak kali lah saya kena tolak tu kan. So lagilah kita ni yang saiz dia tak berapa nak panjang ni kan. Korang suruh kita langkah tinggi-tinggi, mana boleh. Terpaksalah dia orang pushkan naik kan. Benda ada suami tu. Lepas tu kena dia letak tangga, kena turun pakai tangga dekat gunung tu. Memang awak glitch sikit kat situ kan, awak ke bawah. Macam biar betul aku buat semua ni untuk cari black fly. Pernah jatuh ke apa gitu? Menarik kan podcast kali ni? Banyak ilmu yang kita dapat. Semoga episod kali ni memberi manfaat kepada semua. Jumpa lagi dan stay tune untuk episod akan datang. Suara Pendidikan UM, ilmu dari kampus ke masyarakat.